Cuba ingat balik zaman kita sekolah dulu, dalam kelas kemahiran hidup atau ekonomi rumah tangga. Apa agaknya yang kita belajar Mungkin jahit butang, buat kek mentega sikit-sikit. Tapi, pernah tak kita terfikir apa yang budak-budak zaman sekarang belajar dalam kelas yang sama? Nah, tengok ni. Bezanya macam langit dengan bumi kan? Dulu kita sibuk dengan apron dan kek. Hari ini, mereka sibuk dengan litar elektronik dan sistem hidroponik. Ini bukan lagi kemahiran hidup yang kita kenal dulu. Jauh sangat bezanya. Jadi, untuk faham apa yang dah berubah, jom kita selongkar terus dari sumbernya. Ini dia, Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi atau RBT untuk murid darjah 5. Umur 11 tahun tu, mari kita bedah siasat apa sebenarnya yang ada kat dalam ni. Okey, kita mulakan dengan bab pertama, sesuatu yang rasanya kita semua macam familiar sikit lah, jahitan. Walaupun kemahiran tradisional macam menjahit ni masih diajar, tapi fokusnya dah lain sikit. Sekarang lebih kepada projek yang praktikal dan kreatif. Tengok beg denim ni, kemas betul jahitan dia. Ini bukan setakat sambung kain, tapi dah macam hasilkan satu produk yang betul-betul boleh guna. Dan ini bukan setakat jahit lurus je tau. Pelajar-pelajar ni belajar macam-macam jenis jahitan. Ada jahitan Kia yang terkenal sebab kukuh, sampai ke jahitan insang pari dan silang pangkah yang boleh jadi hiasan. Kira setiap jenis jahitan tu ada fungsi dia yang tersendiri. Okey, dari jahit-menjahit, kita beralih ke sesuatu yang wow, memang tak dijangka. Jom kita masuk unit kejuruteraan yang fokusnya adalah pada masalah-masalah besar dunia hari ini. Buku teks ni terus letak satu soalan yang besar. Macam mana kita nak jana tenaga untuk masa depan? Nampak tak? Topik perbincangan dia bukan lagi pasal projek kecil dalam kelas, tapi dah sentuh isu global. Dan jawapannya bermula dengan satu konsep yang sangat penting. Tenaga boleh baharu. Senang cerita, ia adalah tenaga yang datang dari sumber alam semula jadi, macam matahari, air dan angin yang tak akan habis walaupun kita guna. Contoh paling popular, tentulah tenaga solar. Budak-budak ni belajar macam mana panel solar tu boleh serap cahaya matahari, lepas tu tukarkannya jadi tenaga elektrik. Satu konsep yang sangat-sangat penting untuk masa depan planet kita. Dan topiknya jadi makin canggih. Percaya atau tidak, budak darjah 5 sekarang belajar tentang tenaga ombak. Macam mana kuasa lautan tu sendiri boleh digunakan untuk hasilkan elektrik. Memang maju. Dan bukan itu je, mereka juga belajar tentang tenaga hidro dari empangan, kincir angin, biojisim yang datang dari bahan-bahan organik, malah tenaga geoterma dari haba dalam bumi. Skop yang diajar tu memang luas. Jadi, apa intipatinya? Semua ni bukan sekadar fakta sains untuk dihafal. Ia diajar dengan satu tujuan yang jelas, untuk mendidik generasi akan datang tentang betapa pentingnya kita kurangkan kebergantungan pada bahan api fosil demi sebuah persekitaran yang lebih baik. Dan sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling wow sekali dalam buku teks ni. Dah sedia? Murid berumur 11 tahun sekarang belajar pengekodan atau coding. Ya, coding. Segalanya bermula dengan konsep yang dipanggil pseudocode. Jangan risau, bunyinya je macam teknikal. Sebenarnya, ia cuma cara untuk kita tulis langkah-langkah arahan guna bahasa biasa. Macam kita tengah bagi arahan kat kawan. Contohnya, macam nak buat teh ni lah. Daripada bahasa biasa tadi, mereka belajar pula untuk tukarkannya kepada carta alir supaya nampak lebih visual. Carta ni, contohnya, tunjuk proses nak pinjam buku, siap dengan pilihan keputusan jika buku dijumpai. Inilah asas kepada pemikiran algoritma. Dan inilah cara mereka hidupkan carta alir tu. Mereka tak perlu type kod yang rumit dan pening-pening tu. Sebaliknya, mereka guna perisian pengekodan berasaskan blok. Cuma perlu tarik dan susun je blok-blok arahan tu. Jadi macam main puzzle, lebih mudah dan seronok. Ini bukan setakat simulasi atas skrin je tau. Mereka guna perkakasan sebenar macam papan mikro pengawal, Arduino dan Microbit ni. Dengan kod yang mereka bina tu, mereka boleh cipta projek yang boleh kawal lampu, bunyi dan juga pergerakan motor. Okey, unit terakhir yang kita akan tengok ni menggabungkan teknologi dan reka bentuk dalam satu lagi bidang yang sangat kritikal, pengeluaran makanan.
Bila ruang kat bandar semakin terhad, macam mana kita nak tanam makanan kan? Jadi, buku teks ni perkenalkan konsep pertanian bandar. Ia tentang cara-cara kita boleh bercucuk tanam walaupun dalam ruang yang sempit, macam di pangsapuri ataupun halaman rumah yang kecil. Mereka belajar tentang sistem-sistem yang canggih. Contohnya hidroponik, di mana tumbuhan ditanam dalam air bernutrien, tak payah guna tanah. Dan yang lagi hebat, aquaponik. Yang ni satu sistem di mana ikan dan tumbuhan saling membantu antara satu sama lain untuk hidup. Tengok ni, bijak kan cara ia berfungsi? Ikan tu akan hasilkan sisa yang kaya dengan nutrien. Air dari kolam ikan ni dipam untuk jadi baja kepada tumbuhan. Tumbuhan pula akarnya akan jadi penapis semula jadi. Bersihkan air tu sebelum dikembalikan kepada ikan. Satu kitaran yang sangat pintar dan lestari. Jadi, bila kita dah tengok semua unit ni, dari jahitan, ke juruteraan tenaga, pengekodan sampailah ke pertanian bandar, apa sebenarnya gambaran besar yang kita dapat lihat? Gambaran besarnya ialah, ini bukan lagi tentang subjek yang berasingan. Ia tentang membina satu kit alatan kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Pelajar ni bukan sekadar belajar menjahit, mereka belajar prinsip reka bentuk. Bukan sekadar hafal fakta pasal solar, mereka belajar kejuruteraan sistem yang mampan. Dan mereka bukan sekadar belajar kod, mereka sedang menguasai pemikiran algoritma. Semua ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Kalau inilah kemahiran yang dipelajari oleh pelajar-pelajar hari ini, kemahiran menyelesaikan masalah, faham tentang kelestarian, boleh membina dengan kod dan lita. Bayangkan dunia macam mana yang akan mereka bina untuk kita pada masa akan datang? Persoalannya, ciptaan apa yang bakal mereka hasilkan?